duit, sesedih mana pun kisah hidup mereka, korang jangan bagi pinjam. Melainkan kalau nak bagi pinjam boleh, kau cakap dengan dia, okey, apa cagaran yang kau akan bayar balik. Contoh, kau nak cagar rumah kau ke, supaya apa? Supaya kita tak rugi. Tapi kadang-kadang bukan semua orang yang pinjam tu akan bayar balik. Masa nak pinjam, janji-janji palsu. Mama dah biasa korang, okey, dah biasa. Masa nak pinjam, boleh akak akan bayar begitu, akak akan bayar begini, akak akan bayar begitu, okey. Sampai masa nak bayar, kita pula yang jadi bangsa, kita pula yang diburukkan. Tahu tak korang? Okey, masa nak pinjam, janji manis, kita lah kawan baik dia, tak kenal pun sebenarnya, tak rapat pun, tiba-tiba tahu rumah hari. Okey, nak berkawan, rupa-rupanya ada niat sembunyi. Masa nak bayar dek, kita lah yang diburukkan dekat orang, kita lah yang jahat. Aku tak suka bagi orang punya duit. Okey, aku dah trauma dah. Okey, yang pinjam-pinjam ni korang duit, okey, memang jarang nak bayar. Jarang orang akan bayar. Dia akan bagi macam-macam drama, dan engkau pula yang akan jadi pengemis minta hutang kau. Engkau yang jadi mengemis minta hutang kau. Kita kadang-kadang, betul, kalau you nak bagi orang pinjam duit, okey, bagi boleh sikit lah, 500, 1000, tapi dengan harapan jangan kau harap dia bayar balik. Itu kau bagi je. Zaman sekarang korang yang dihutang ni yang kena mengemis untuk meminta hutang. Yang berhutang ni korang pergi overseas, duduk business class, makan hotel hari-hari. Kita ni korang kerja macam nak mampus. Okey, kerja macam nak mati ni, macam hari esok kerja siang malam pergi petang. Yang orang berpinjam, yang menghutang kita ni korang business class, kejap Korea, kejap Jakarta. Lepas tu makan hotel, makan daging tomahawk. Aku makan nasi lauk kampung, dia makan daging tomahawk. Macam mana? Kita niat dia punya duit kita. Hujung-hujung masa nak minta duit, dia yang baik, kita yang jahat. Kata korang, kita digalakkan berbelanja tu mengikut kemampuan diri, ukur baju badan sendiri. Ibarat kalau duit ada RM10, belanja 100. Itulah korang zaman sekarang. Kita kalau ada duit RM10, belanja RM1 je. Tapi zaman sekarang orang dua RM10, belanja 100. Ada 10 orang punya duit, kota 10 punya duit, boleh kata yang tak bayar 10 tak bayar. Mama dulu niaga dulu, zaman-zaman dulu, ada tak beberapa orang stokis-stokis ni korang, dia bagi mama cek tendang. Okey, bila beli barang, kita kan biasa dulu pakai cek kan. Dia orang bagi cek tendang. Dia bagi cek tendang dekat mama 200,000 cek tendang dia. Okey, lepas tu cek dia bounce. Alasan dia orang yang beli barangan dia pun tipu dia. Habis aku macam mana? Lepas tu sampai sekarang dia tak bayar duit aku. Bila aku telefon ni kan, saya tak mampu nak bayar. Tak apalah, nak bankrupt lah. Apa perasaan kau? Kau ambil barang aku. Okay, macam ni, kalau betul engkau tak mampu nak bayar, kau pulang balik barang aku. Barang aku tu 200,000. Tak boleh, barang tu orang dah jual. Dia sekolah tahfiz ya, sekolah tahfiz orang Perak aku cerita. Okey. Dia beli barang mama dulu, dia bagi cek yang benar 200,000. Rupanya cek tu cek tendang. Barang aku dia dah selamat angkut. Bila aku percaya ke Perak, okey, lepas tu dia kata jangan kacau anak bini. Aku nak cakap pada aku call kau tak angkat. Aku pergi rumah kau tak nak buka pintu. Okey, sampai sekarang dia takkan bayar. Alasan dia tak mampu nak bayar. Padahal ada anak bini korang tak mampu. Mak kata bayar sikit, bayarlah sebulan berapa yang dia mampu. Okey, berapa yang dia mampu. Dia tak bayar, saya tak mampu, dia kata. Aku tak faham macam mana orang macam tu hidup. Yang kau hutang orang, tak kau ambil barang tu kau dah jual, duit tu kau tak bayar dekat aku tak perasaan kau apa. So aku memang anti lah dengan orang tu. Pertama sekali, kadang-kadang kita jangan menilai orang daripada segi agama dia. Bukan semua ya orang agamawan ni jahat, tak ada, banyak yang baik, tapi ada juga yang menggunakan agama ni untuk menutup kesilapan diri. Nak saman dik, nak saman apa, dia pun tak ada duit, dia bankrupt pun dia tak kisah. Dia kata dia bila mama nak saman dia kata tak apa, saya pun dah bankrupt sih. Rupanya orang lain dah bankruptkan dia dulu. So aku nak buat apa? Kita hanya anggap aku memang tak halalkan lah. So kalau kau tengok aku punya live ni kan, nama dia Hafiz, aku tak kisahlah kau kena ketak, kau ingat lagi ketak. Nama dia Hafiz ya. Kalau awak ni tengok live saya, tolonglah bayar hutang ya. Saya memang tak halalkan, walaupun sebab awak ada kemampuan nak bayar, tapi awak tak nak bayar hutang saya. Terus terang aku cakap. Faham tak? Kau alasan kau setahun kau curi duit, kau tak nak bayar hutang aku, itu masalah kau. Sekarang ni aku tengok kau pula akak tu, okey, tak nak sebut nama, elok pula berniaga laki bini, dah jual perabot pula, jual pinggan mangkuk. Hutang aku macam mana nak bayar ni dik? Kak, macam mana kak? Dan bebe aku cakap, aku macam ceti haram dah pagi-pagi ni. Aku wajar lah kena buka pergi ceti lah. Aku pakai tongkat ketuk-ketuk rumah seorang. Macam tu lah. Tapi tak ada masa pula. Kalau kita